Hari Isnin pun rasa macam hari Ahad. Tak payah bekerja nak pergi office, tak payah fikir nak hadap jam dan tak payah pun bekerja-kerja nak pergi punch card. Tapi still boleh jana income 5 angka sebulan hanya daripada rumah. Video ni Fiza buat khas untuk korang yang tengah bekerja dan tak sempat menikmati hari Ahad, tup-tup dah pun hari Isnin. Untuk korang yang tak bekerja pun boleh juga tengok video ni, mana tahu korang pun boleh rasa nikmatnya. Jangan lupa follow, like, share dan korang komen. Saya nak belajar. Yang pertama, kena rajin mengkaji. Yang kedua, kena rajin belajar. Yang ketiga, kena rajin bertindak. Nak income 5 angka dari rumah ni, senang je. Korang kena pilih platform bisnes yang boleh dapat untung 70% dan lebih. Ada sistem yang lengkap yang kita boleh follow je. Dan ada mentor yang proven sukses yang kita boleh copy-copy je dan berjaya macam diorang. Di sinilah kita dapat lihat masa depan kita, insya-Allah. Korang yang nak rasa hari Isnin macam hari Ahad tu, cepat-cepat komen saya nak belajar dan terus klik Fiza Bertudung Kuning ni, cari link dekat bio Fiza, isikan sedikit maklumat dan tunggu Fiza kontak. Fiza akan sharekan bagaimana caranya untuk korang belajar kaji bisnes ni sungguh-sungguh. Ingat, nak income 5 angka dari rumah ni kena rajin. So, fikir jadi, pasti jadi. Assalamualaikum.